Pada masa kini, pelajar kurang berminat untuk mempelajari sastra kerana pengajaran yang masih bergantung pada kaedah tradisional. Jadi, kumpulan kami telah memilih untuk menghasilkan satu produk, iaitu produk video animasi digital bersiri dalam gaya point of view iaitu POV. Objektif penghasilan produk ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar melalui kaedah pembelajaran moden serta merangsang minat pelajar untuk menghayati kandungan naratif. Sasaran pengguna bagi produk ini pula ialah murid sekolah menengah khususnya murid tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sekarang ni kita punya produk animasi kan POV kan. Jadi kita akan buat point of view berdasarkan nuansa. Ini dalam cerita dia. Tak tahu lah tapi aku pilih cerita nama Utama. Lepas tu jadi contohlah bayangan dia. Jadi kita punya produk animasi dia. Ada kita akan pilih POV lah. Kita punya POV ni kan. Yang kita ambil tajuk tu kita ada dalam apa tu? Anime episode ni kita akan pecahkan dia ikut pada dalam jalan cerita dia tu ada beberapa scene lah macam scene 1 ke 2. Sekejap aku nak hantar dulu. Macam projek kita juga. Yang watak aku ni kan, yang cerita aku ni dia macam bagi macam tunjukkan suasana kampung ini dengan Pak Mik semua kita ada cerita. Dua kali yang janganlah gelak. Dah. Kesimpulannya, produk video animasi digital bersiri dalam gaya POV ini merupakan satu inovasi PDP yang relevan dengan keperluan pembelajaran pada abad ke-21. Pendekatan ini menjadikan pengajaran sastra lebih hidup serta memberi impak positif terhadap minat, kefahaman dan penlibatan aktif pelajar dalam pembelajaran sastra. Jadi, bagi meningkatkan keberkesanan produk ini, beberapa penambahbaikan perlu dilaksanakan seperti menambah elemen interaktif seperti soalan refleksi, kuis dan sebagainya untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Izinkan saya untuk membaca serangkap pantun. Bahasa indah menyentuh jiwa, cerita syarat, nilai dan pedoman. Sastra dia ajar penuh berdaya, minat pelajar terus diperkasakan.